korban ni. Pengorbanan ni, bila kita cerita pasal berkorban ni, ramai orang suka guna perkataan aku berkorban, dia telah berkorban. Pengorbanan ni dia terlalu besar ni pada saya. Dia terlalu besar. Saya kadang-kadang untuk mengelakkan diri kita ni rasa sombong, kita cuba elakkan perkataan pengorbanan. Kadang-kadang apa yang kita buat tu belum sampai lagi level pengorbanan. Hanya kewajipan saja. Tanggungjawab. Contohnya menjaga orang tua kan. Menjaga orang tua kan. Kalau jaga orang tua kata, oh saya berkorban, saya tidak bekerja kerana menjaga orang tua yang perlu diuruskan dan sebagainya. Itu hanya tanggungjawab kerana kita anak. Betul. Jadi kita tak boleh ambil pengorbanan. Kalau nak kira pengorbanan, kita jagalah. Saya seorang jaga seorang mak. Masa mak saya tu dia ada 5 beradik ataupun ada orang lain ada beradik. Itu dah dipanggil apa pula? Yang dia jaga tu kan. Kita terberak, terkencing, termuntah, sakit perut, malam-malam dia sapu ubat apa semua tu kan. Kadang-kadang kita macam penat bekerja, merungut, alamak nak kena mak lah, besok nak bawa mak pergi hospital. Tu je tu hukum itu pengorbanan lah. Saya berkorban, saya hari ni saya terpaksa ambil cuti tanpa gaji nak bawa mak, saya berkorban. Itu pasti dah jatuh sombong tu. Betul lah. Kalau kata bila mak dapat tu, bila siapa yang pernah jaga mak yang tua kan, dia kata alah kita mak susahkan diri kita apa semua. Perkataan susah tu patut tak wujud, sebab dia kata kalau mak nak susah kita, dia dah layak susahkan kita. Betul. Sebab kita dah banyak kali susahkan dia. Betul. Jadi saya rasa pada saya lebih baik kita berhati-hati dengan istilah pengorbanan ni. Pengorbanan tu kalau kita tengok dalam Islam, kita tahu peristiwa Nabi Ismail kan, macam mana kan, kenapa ditukarkan kepada korban dan sebagainya. Ya, berktibas. Dia diuji sejauh mana kesetiaan dan ketaatan dia kepada Allah SWT kan. Kali datang surau Jadi Ustaz Badi. Jadi Ustaz Best lah bang. Ini soalan last lah bang kan. Tak nak kahwin ke bang? Dia agak sensitif lah dia. Dah 49 bang. Tahun depan 50% bang. Saya banyak Saya bini saya ada 2 bas lebih. Okay. Kalau susun cerita-cerita saya kan. Betul lah. Ramai bini suncun. Saya tu Bang, pening kepala. perempuan macam mana yang abang nak sebenarnya? Cuba bagi Share lah sikit. Tinggi tak rendah, tinggi rendah. Tinggi tak rendah, tinggi rendah. Okay.